PAS adalah long distance runner. PAS bukanlah parti one off ataupun sebuah parti yang hanya berdepan dengan pilihan raya yang terdekat. PAS adalah sebuah perjuangan, sebuah parti yang diwujudkan sebelum lagi kita merdeka dan mempunyai dasar-dasar yang tertentu yang tak dicapai. Jadi kita menganggapkan pilihan raya peringkat negeri, baik di Sabah baru-baru ini dan juga di Johor, ya. Kalau Sabah kita start from zero, di Johor kita ada satu kursi saja, ya. Tapi ini adalah satu proses dan tiap-tiap satunya adalah satu battle, but not the war. Tapi yang kita nak menangi itu akhirnya we must win the war. The war ni artinya national, yang biasanya melalui pilihan raya umum. Jadi proses-proses ini akan kita lalui dengan penuh tabah, dan setiap pilihan raya ada keunikan yang tersendiri dan kita akan urus seberapa baik yang mungkin, dan setiap satunya perlukan yang berbeza-beza. Tapi ya, kita bertawakal pada Allah. Yang pentingnya ini adalah satu tanggungjawab dan juga ini adalah satu peluang untuk kita menghadirkan diri kita dalam bentuk-bentuk yang tertentu. Tidak semestinya solo sebagai PAS, walaupun saya pengarah pilihan raya PAS, tapi kita tentunya sebagai sebahagian daripada komponen Perikatan Nasional, kita ada, dan juga sahabat-sahabat, kita akan duduk dan menyusun langkah-langkah seterusnya, insyaAllah. Tapi yang pastinya politik baru ni sepanjang masa ada di Malaysia ni. Ada yang reset, ada bersama dan sebagainya. Dan orang kata politik adalah the art of possibilities. Berbagai-bagai kemungkinan pun ada. Tinggal lagi kebetulannya saya ni boleh dikatakan mengekalkan hubungan yang baik dengan semua pihak, sama ada dalam pembangkang, dalam sah pembangkang, ataupun juga dengan kawan-kawan dalam kerajaan. Kerana pendekatan saya, kerana ini adalah politik, ini bukan personal, ini bukan benda soal emosi, ini adalah satu benda yang besar terkait dengan soal urusan membangun dan membina negara bangsa, dan satu tanggungjawab mana dia merupakan satu fardu kifayah yang sangat penting. Jadi ya, saya pun ada baca, ada pihak-pihak yang menulis kononnya ini satu isyarat akan ada kerjasama yang lebih luas, termasuk antara UMNO dan PAS dan sebagainya. Sebenarnya kalau apa-apa perkara yang bersifat dasar itu ditentukan oleh pucuk pimpinan parti dan diputuskan melalui sistem yang ada dalam parti. Dan dalam PAS, perkara-perkara pokok, perkara-perkara dasar ni memang dibincang dengan sangat mendalam. Saya, pada pengalaman saya, tak ada satu parti dalam negara kita yang mempunyai layering in term of decision making melainkan PAS, ya. Kalau parti-parti lain paling banyak ada dua je. Ada biro politik angkat kepada Majlis Tertinggi, bersatu dan sebagainya, super lah. Tapi kalau PAS tu ada empat layer tu. Dia ada daripada grassroots, dia ada Dewan Harian, daripada Dewan Harian tengok keadaan, dia pergi dulu kepada Jabatan Kuasa Pusat. Kalau Jabatan Kuasa Pusat dapati benda tu ada terkait dengan soal-soal agama, memerlukan fatwa dan panduan, dia kena angkat dulu ke Dewan Syura, kemudian Dewan Syura melihat daripada segala aspek, kemudian baru dihantar balik. Jadi berbeza lah, tak ada satu parti pun yang macam itu. Jadi kalau perkara-perkara yang terkait dasar, maka bukan saya yang akan menentukan, tapi itu adalah pucuk pimpinan melalui proses-proses tadi. Tapi kalau dari segi execution, mungkinlah saya terlibat, ya. Kalau diamanahkan, termasuklah. Cuma barangkali orang tengok saya daripada sudut Presiden Muafakat Nasional lah, yang secara tanpa lelah daripada dulu memperjuangkan supaya
politik negara ini bertunjangkan pada permuafakatan antara UMNO dan PAS. Walaupun saya dibuang pada UMNO, saya tidak berlawan dengan UMNO. Saya nak tengok UMNO dan PAS itu bercantum. Saya dulu tak setuju dengan pimpinan kerana dia bawa UMNO pergi pada DAP. Kerana saya rasakan kalau buat begitu, UMNO UMNO menodai harapan orang Melayu, dan orang Melayu akan meninggalkan UMNO. Tapi orang kata tidak, ya. Tapi sekarang UMNO sedang menghadapi masalah. Dan UMNO pun cuba macam nak reinvent lah, nak merekayasa diri mereka, nak jadi relevan balik, nak cari pengaruh balik. Itu tak apalah, saya bukan lagi ahli UMNO. UMNO buatlah berbagai-bagai cara. Saya nampak ada kesungguhan lah, supaya mereka tidak menerima kekalahan yang lebih teruk yang akan datang. Tapi dari segi PAS sangat konsisten. Itu yang menyenangkan hati saya, kerana PAS konsisten bahawasanya umat Islam mesti bersatu, jangan berpecah belah, dan kita mesti membina kekuatan, mesti dimulakan dulu dengan penyatuan Islam tanpa meminggirkan yang bukan Islam, terutama sekali mereka-mereka yang tidak ekstrim. Ini dasar yang dah di-outline oleh Tok Guru Presiden, dan dasar itu kita pegang kerana ia merupakan dasar yang telah diluluskan dalam Muktamar PAS. Sikit sebanyak apa yang berkembang di Johor ni, Tan Sri, menampakkan bahawa kekhawatiran Tan Sri terhadap adanya DAP dalam kerajaan perpaduan ini menjadi suatu benda yang sedang dipertimbangkan. Bila Wan Hafiz menyatakan bahawa kerajaan di Johor ini kalau menang sekalipun diberi kuasa balik tanpa DAP. Apa itu? Ya, kita alu-alukanlah pendirian begitu, tetapi alasan yang saya baca itu tak cukup kuat. Alasan diberikan kerana kerajaan Johor lah terbentuk sebelum kerajaan perpaduan. Betul. Dan waktu itu UMNO memenangi 40 daripada 56 kursi, dan mereka membentuk kerajaan tanpa DAP. Ya. Kemudian datang pilihan raya umum, dan selepas pilihan raya umum terbentuk kerajaan di Pekat Pusat, kerajaan Madani, ya. Dan UMNO masuk. Bila UMNO masuk, artinya UMNO sebagai sebuah parti adalah rakan kongsi kepada kerajaan perpaduan. Kemudian bila datang pilihan raya sekarang, Johor gunakan alasan tak payah bekerjasama, pergi solo kerana berdasarkan pada PRN yang lalu. Tapi itu dah overtaken by event, tindakan UMNO yang terkemudian. Di situ timbul teguran, kritik dan sebagainya yang menyatakan pelik lah mana UMNO pergi solo sekarang, indirectly mufarakah lah daripada dasar yang ada di peringkat federal. Tapi malam tadi UMNO membuat satu kenyataan akhbar menyatakan UMNO berhak untuk memutuskan apa saja kerana kerajaan Madani yang ada ini bukanlah satu kerajaan yang boleh kekal. Dia hanya kerajaan untuk mengekalkan kestabilan negara, kerana titah agung dia buat kerajaan, dan understanding itu tamat setakat pengalini sahaja. Itu pegangan UMNO lah, kita tak boleh komen. Dan pada saya, ya, alasan itu logik dan betul dari segi kronologi daripada susunan. Tapi bagi kita PAS, kita tak tengok begitu. Kita tengok dasar. Kenapa kita tidak boleh mengangkat DAP menjadi kerajaan? Kerana pertama, jumlah undi orang Melayu betul-betul boleh bentuk kerajaan. Maka hukum syarak pun menyatakan bersatu dulu di kalangan orang Islam, jangan berpecah belah, buat kerajaan. Kalau darurat perlu ambil dia baru cukup number tu lain. Tapi dulu 74 kursi ada dengan PN, 30 ada dengan BN, 23 ke 21 ada dengan PBB. Ini semua duduk dalam kerajaan sebelum bubar. Jadi kalau semua ni digabung, boleh buat kerajaan.
Itu dasarnya. Lepas tu barulah boleh bawa orang lain, bukan nak pinggirkan orang lain kan. Tapi itu pegangan PAS. Pegangan PAS kita dulu kena bersatu padu, kemudian kalau perlu kita bolehlah bawa on board. Supaya apabila kita membentuk kerajaan sebagai tunjang yang kuat, kita boleh melaksanakan dasar kita. Problem dengan UMNO sekarang, dia duduk dalam kerajaan, dasar dia sendiri dia tak boleh buat, tak lepas. Dia dulu buat GST, sekarang dia nak buat tak lepas. Dulu dia kata, dia galakkan supaya kita mematuhi titah raja, datang titah addendum, dia tak lepas ya. Dulu dia mewujudkan kementerian wilayah, sekarang pergi pada orang lain. Dulu tubuhkan sebab lain, dia tak lepas. Tentang Kementerian Pembangunan Usahawan, tentang URA, URA ya, yang dia tak setuju. Akhirnya dia terpaksa menyatakan tak setuju kepada kerajaan yang dia jadi kerajaan dalam kes URA. Dalam kes perjanjian dua hala ART dengan United States, dia dalam bentuk kerajaan dan dia yang sign. Maksudnya kerajaan tu sign. Tapi bila pembangkang tekan, akhirnya itu terpaksa dibatalkan. Jadi saya nampak UMNO duduk dalam kerajaan tapi dia tak boleh buat. Tapi ini tak apalah, ini proses. Ini proses yang terpaksa dilalui, dan kita harap semua orang dapat belajar daripada pengalaman itu dan jangan mengulangi kesilapan-kesilapan yang begitu. Jadi tidak salah bila rakyat menarik sokongan daripada UMNO kerana ternyata UMNO gagal melaksanakan benda-benda itu tadi. Jadi sekarang UMNO perlu memikirkan ke hadapan, nak ulang lagi silap yang sama atau nak reinvent, nak betulkan. Tapi dari segi kita PAS, kita konsisten. Walaupun tolak, kita difitnah, PAS dikata macam-macam seolah berpatah haram berkeratan, tapi PAS tak ambil itu ke dalam hati. PAS pegang pada dasar prinsip usaha penyatuan parti-parti politik Melayu dan Islam mesti diteruskan. Agenda muafakat nasional, bukan nama muafakat nasional, spirit muafakat nasional itu menjadi sebahagian pada ucapan dasar PAS. Mau pergi ke arah roh dan semangat penyatuan muafakat nasional. Nak pakai nama apa, pakailah. Isunya bukan soal nama, bukan soal istilah, bukan soal siapa pimpin muafakat nasional yang kebetulannya saya sekarang, tapi maksud PASnya pemufakatan antara parti-parti politik Melayu. Jadi ini perbezaan dia. PAS pegang pada dasar, UMNO mengambil pendekatan pragmatism ya, untuk dapatkan kuasa dan nak jadi kerajaan. Di Johor, Tan Sri, kita nampak bukan state base untuk PAS. Dia memang lebih memihak kepada Barisan Nasional. Nak menakluk Johor bukan satu kerja yang mudah, dan Tan Sri mempunyai tugas yang amat berat. Apakah confident ini nampak, Tan Sri? Ini banyak orang mungkin dia tak faham cara PAS berpolitik. Saya pun dulu tak faham juga ya. Tapi bila saya duduk kat dalam, ternyata PAS ni macam selalu kata, PAS ni dia parti yang mempunyai tiga dasar utama. Parti-parti lain dia adalah parti siasah. Dasarnya dasar siasah. Tapi PAS ni dia parti siasah, dia juga badan dakwah, dan dia juga parti yang mengutamakan tarbiyah, memberikan ilmu dan kefahaman. Jadi antara siasah, dakwah dan tarbiyah ni dia berjalan seiring. Jadi bila datang pilihan raya, kita tidak semata-mata tengok soal kursi nak menang berapa. Itu berbeza. Saya berpuluh tahun duduk dalam UMNO. Bila saya duduk dalam PAS, saya menghadiri kuliah dia, menghadiri liqa fikri dia, dan mengikuti ucapan-ucapan dasar kepimpinan, dan saya ditarbiahkan, dan saya rasa saya mendapat satu pelajaran ataupun ilmu politik yang baru, di mana kerusi bukan segala-galanya. Walaupun dalam politik ni kerusi lah segala-galanya, sebab nak pada kuasa. Tetapi saya dapat analisa ini di Sabah. Bila saya tengok Sabah, PAS masuk dulu sebelum UMNO tahun 86. Jadi PAS lebih lama di Sabah daripada UMNO. Lalu saya tanya pimpinan PAS masuk lama daripada UMNO, tapi tak ada satu kursi pun. Jadi UMNO masuk kemudian, dan berapa orang menteri, ketua menteri daripada UMNO. Jadi pimpinan PAS jawab,
Itulah bezanya PAS dengan parti lain. Walaupun tak dapat kursi daripada sudut siasat, PAS dapat menjalankan dakwah. PAS dapat buka beratus-ratus buah pasti. Ada sampai 600-700 orang guru di bawah PAS, dan ada 7,000 murid pasti di seluruh Sabah. Dan PAS ada kuliah dia ada usrah dia ada program-program agama, dia punya asatizah semua dapat bergiat. Jadi walaupun tak menang, dia ada kepuasan sebab dia masih boleh jalankan dakwah, dia masih boleh buat tarbiyah. Jadi berbalik pada Johor pun serupa. Johor tak banyak beza pada Sabah. Ya? Johor ada satu kursi je. Ada satu kursi. Sabah from zero naik 1% lah, dapat satu kursi. Di Johor ada satu. Jadi dalam PAS untuk Johor, memanglah kita tidak memikirkan kita nak mengambil alih menjadi kerajaan PAS Johor. Tentu tidak. We have to be realistic, we have to be practical, dan kita mesti berani menerima hakikat. Tapi pilihan raya tetap penting. Kenapa? Kita ada agenda dakwah, kita ada agenda tarbiyah. Jadi kepentingan itu sentiasa sangat-sangat penting setiap pilihan raya. Soal berapa kursi yang kita nak menang dan sebagainya, itu kita akan tengok kepada realiti politik setempat, ya? Realiti politik setempat. Dan ini sedang saya mendalami dan sedang tengok apa yang sesuai, apa yang paling praktikal, ya. Macam di Sabah itu saya kata okey, jangan tanding terlalu banyak, jangan terlalu sikit. Akhirnya kita bertandinglah 5-6 kursi, daripada kita rancang nak bertanding sampai 12. Kawan kita bersatu pilih nak bertanding banyak, kita mengalah lah, kita bagi dia bertanding banyak. Akhirnya dia satu kursi pun tak menang, kita bertanding sikit ada juga menang, ya. Jadi di Johor ni pun begitu. Kita ambil sikap yang terbuka. Pucuk pimpinan dah beri garis-garis panduan kepada saya berdasarkan kepada beberapa policy decision. Tapi ada beberapa perkara lagi yang perlu dilunaskan sebelum kita muktamadkan soal memilih calon dan menamakan calon. Ini atas dua sebab. Pertama, PN itu sendiri. Bila kita ambil keputusan untuk memberhentikan hubungan dengan Bersatu, seterusnya kita kena manage PN. Sebab dalam PN tu ada Bersatu, dan ini perlu disegerakan. Orang kata macam nak bercerai, adakah boleh nak duduk satu rumah lagi dan sebagainya. Dan kita kena selesaikan mengikut susu galur perlembagaan dalam Perikatan Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menerima banyak undangan-undangan pengesyuaran untuk bermuafakat dan kerjasama. Dan ini juga kita PAS ambil sikap terbuka. Malah perundingan ada dijalankan dengan berbagai-bagai pihak, dan itu kita harap dapat kita muktamadkan sebelum daripada tarikh penamaan calon. Jadi ini dua variables yang kita akan handle sementara kita menyiapkan ataupun kita menggerakkan jentera pilihan raya kita. Satu perkara yang jelas, Tan Sri, saya setuju dengan Tan Sri bahawa nak menjadikan kerajaan PAS di Johor itu agak terlalu mustahil. Tetapi pilihan yang ada adalah menerusi Perikatan Nasional. Seperti baju yang Tan Sri pakai itu masih semangat Perikatan Nasional. Orang sekarang berkata tanpa Bersatu, nak ke mana Perikatan Nasional ini nak tawarkan kepada rakyat di Johor khususnya? Ini memanglah satu persoalan yang rumit buat sementara waktu. Tapi saya berkeyakinan tak ada masalah yang tak boleh selesai. Tapi kita kena cuba. Macam kita dengan Bersatu lah. Kita cuba macam-macam yang secara mesyuarat, secara bersemuka, secara berutus surat, semua dibuat tu. Antara hubungan Bersatu dengan PAS dah dekat setahun lah. Sejak daripada sebelum krisis Perlis lagi. Bukan terus bergaduh cerai terus, tidak. Masih proses yang panjang, berunding, berbincang, banyak bertolak ansur, ya. Di Perlis tu walaupun PAS diaibkan dengan jatuh
seorang MB, kemudian diganti oleh kawan kita yang kalau ikut betul terpaksa bubar lah. Pedih juga tu, tapi pedih juga. bertahan. Akan kita endorse kawan kita yang jadi MB dan sebagainya. Sekarang bila kita dah tolak dia bersatu, dia masih MB, kita majoriti. Kalau ikut betul jatuh automatik. Betul. Tapi kita ambil kira termasuk pandangan daripada payung pemerintahan negeri. Kita ambil kira soal kestabilan untuk menjaga kepentingan rakyat. Jadi akhirnya walaupun kita tolak bersatu, putus hubungan dengan bersatu, tapi ahli-ahli bersatu yang jadi exco di Kelantan, di Kedah, di di Terengganu dan Menteri Besar di Perlis, kita tak usik. Jadi urusan kepentingan rakyat jalanlah. Ini adalah perkiraan politik antara dua parti untuk bergerak ke hadapan. Pada masa yang sama, tidak pula bermakna kita apologetik. Kita tegas dengan bersatu setelah kita buat macam-macam berunding, bukan kerana emosional, bukan kerana marah, tapi kita nak bersatu juga, move forward dengan apa yang dia fikir dia nak buat. Dulu dia nak buat macam lain, kita macam lain. Dia nak buat macam lain, kita macam lain. Jadi PAS nak bergerak pun payah, bersatu nak bergerak pun payah. Jadi bila kita cuba tak dapat juga, dalam Islam menggalakkan kena berpisah. Kena berpisah. Jadi berpisah ni bukan dengan marah. Berpisah ni merdekakan bersatu. Dia kena buatlah cara dia yang dia pertahankan tu. Cara dia tak nak berbaik lagi dah dengan ahli-ahlinya sendiri, yang sebahagian dah pergi ke riset, sebahagian ada duduk kat dalam. Dia juga tidak nak membuka pintu Perikatan Nasional ni kepada parti-parti yang lain. Ini pandangan-pandangan dia, dan juga dia meletakkan banyak benda yang lepas-lepas. Dia letak salah tu pada PAS, termasuk di Perlis, di Negeri Sembilan. Jadi kita dapati sampai pada satu titik kita tinjau daripada semua sudut. Kalau apa lagi lah, sampai buat kertas kerja 29 muka surat Dewan Ulama, dengan menggali nas daripada Quran dan apa semua gitu gini, bukan buruk baik dikaji mendalam, luar biasa. Bukan satu kertas kerja, dua kertas kerja, tim research pula, buat research, bagi pula statistik dan data-data daripada lapangan sebelum buat decision. Jadi decision tu not in bad faith, decision tu in good faith, supaya bersatu ada kebebasan untuk bergerak pada cara dia yang dia fikir betul, dan izinkan PAS untuk bergerak ke hadapan dengan cara yang PAS fikir lebih baik. Mungkin satu masa akan datang, mungkin ada kerjasama balik. Itu tidak mustahil dalam politik. There is no permanent enemy, there is no permanent friends, kan. Tapi untuk masa ini dan pilihan raya pun dah dekat, kita ada perbezaan pendapat yang ketara. Jadi kalau Datuk dah tanya saya, ke mana PN ini? Jawabnya mudah. PN berpandangan negara ini memerlukan dan rakyat memerlukan pada satu alternatif kepada kerajaan badani dalam pilihan raya yang akan datang. Kenapa perlukan alternatif itu? Kerana kita merasakan kerajaan sekarang ini gagal dalam banyak perkara, dan kita merasakan Perikatan Nasional boleh menawarkan yang lebih baik. Dan Perikatan Nasional kebetulannya adalah antara parti yang belum memerintah Malaysia secara betul-betul, kecuali masa time darurat COVID selama 2 tahun begitu. Dan kita juga ada keyakinan Barisan Nasional, Perikatan Nasional dengan stok kepimpinan yang ada mampu menampilkan dasar-dasar baru, program baru, agenda baru yang lebih baik daripada yang madani. Sementara yang kerajaan madani ini kita berpandangan hendaklah diberi peluang untuk mentadbir sampai habis penggal. Kita kena tutup cerita dah ura-ura nak tukar kerajaan lah, nak cross sana, nak cross, tak payah. Pada kita, kita dah bentuk kerajaan, biarlah kerajaan sekarang menjalankan tugas-tugas dia sampai habis tempoh. Sementara kita pula
buatlah persiapan. Kalau kita rasa kita yakin boleh buat lebih baik. Jadi ke mana hala tuju PN? Kita ingin menawarkan solusi, politik solusi, penyelesaian kepada masalah-masalah yang gagal diselesaikan, janji yang gagal ditunaikan, dan juga harapan rakyat yang tak dapat dipenuhi. Jadi PN adalah government in waiting. PN adalah alternatif. PN, disebut PN ni kerana PAS masih dalam PN lah sampai ke hari ini, dan komponen-komponen yang sepemikiran dengan kita. Jadi saya yakin baik PAS, baik Gerakan, baik MIPP, dan baik sebahagian daripada Bersatu, 90% sebenarnya tak ada perbezaan pendapat dalam PN. Kita ada dengan satu, kalau tengok dari segi parti macam 1/4 lah. Ada 4 parti, satu parti berbeza. Tapi kalau kita tengok dengan mendalam lagi, bukan 1/4 pun. Sebab dalam Bersatu tu ada lagi perbezaan pendapat, banyak yang sependapat dengan kita. Jadi ada satu kelompok kecil dalam komponen PN sekarang yang mempunyai pendapat yang berbeza. Maka pada saya eloklah mereka diberikan kebebasan untuk mereka buat cara mereka, sementara PN perlu bergerak ke hadapan. Dalam tempoh berpisah ataupun memutuskan hubungan, kalau dalam kehidupan manusia bercerai ni, dia ada masa tempoh dia untuk rujuk kembali. Mungkin usaha untuk damaikan Perikatan Nasional, ada juga kemungkinan dalam masa dekat, kalau insaf, kalau boleh betulkan keadaan, mungkin Bersatu ni boleh rujuk kembali dalam Perikatan Nasional. Malangnya banyak perbezaan antara orang kahwin dengan politik lah. Walaupun sebenarnya waktu kita berbincang di peringkat Dewan Ulama pun ada beberapa reference tu diambil daripada soal berkeluarga. Yang berkeluarga setelah bernasihat, setelah ada hakam, setelah bincang. Jadi kalau semuanya mudaratnya lebih besar, maka berpisah itu ada satu jalan. Jadi tidak dimudahkan berpisah itu, dipayahkan. Jadi kaedah itu memang diaplikasikan, panjang lebar dibincang dalam syura. Tapi dalam realiti politik, batu dalam politik ni, nak buat satu keputusan tu kita nak fikir masa-masa dulu. Sebab dia tak boleh buat keputusan lepas nak undur balik, nak patah balik. Jadi rakyat di bawah akan keliru. Akan keliru. Jadi buat masa ini keputusan itu muktamad. Buat masa ini kita berpandangan the rest yang tak terlibat dengan Bersatu hendaklah move forward sebagai satu saf, baik Bersatu, baik Reset Group Datuk Seri Hamzah, baik MIPP, baik Gerakan, baik PAS, kerana kena tengok pada agenda yang lebih besar menghadapi pilihan raya yang kebetulannya sudah ada di hadapan. Jadi kita tak boleh berbolak-balik. Kita tak boleh bolak-balik. Yang jelas, Tan Sri, semua pihak nak penjelasan. Mungkin Tan Sri orang yang elok untuk memberikan penjelasan ini. PN ini milik siapa sebenarnya? Itu yang pertama. Yang kedua, Bersatu menganggap bahawa Perikatan Nasional itu belong to Bersatu, dan tentunya kalau PAS yang tak nak terima Bersatu ini, bermakna PAS adalah yang kena tinggalkan Perikatan Nasional. Ini isu yang memang hangat sehari dua ni lah. Sebab tu kita kena betulkan berdasar pada fakta. Pada 27 hari bulan Julai tahun 2019, satu mesyuarat telah diadakan, dan mesyuarat itu adalah mesyuarat membincangkan penubuhan Perikatan Nasional. Dalam mesyuarat itu 3 parti telah hadir. MIC diwakili oleh Timohan dan seorang lagi. PAS diwakili oleh Datuk Seri Samsuri dan Datuk Takiuddin. Kemudian Bersatu diwakili oleh Tan Sri Muhyiddin ada, Saudara Peja pun ada, dan Saudara Hamzah Zainuddin pun ada. Jadi ini ada minit, dan itulah orang yang terlibat
menubuhkan dan bersatu, di mana ada 3 parti lah di situ sebagai kata founding member. Ya. 3 parti. Dan kemudiannya MIC keluar, tinggal 2 parti. Jadi kalau kita bercakap tentang founding member, ada 2 parti. Kalau kita cakap tentang milik siapa, parti itu milik ahlinya. Ahli itu ada 2. Masa tu now ada 4. Jadi kau tanya PN milik siapa? Milik ahli. Tak boleh kata PN milik siapa? Milik sipolan-sipolan. Tak boleh. Tak ada sebab. Kalau seorang saja dia tak boleh tubuh parti coalition. Coalition minimal kena ada 2. Ya. Baru boleh tubuh. Kalau seorang je tak boleh tubuh daripada awal lagi. Jadi pertama, milik siapa? Milik ahli. Siapa ahli? Bersatu, MIPP, Gerakan dan PAS. Siapa parti pengasas? Parti pengasasnya PAS dengan Bersatu, ya. Jadi dan yang 3 ni semua intact. Yang masalah tu kita kata bersatu sebagai satu pada pemilik, tapi bersatu ni pula ada 2 grup. Ada 2 grup yang dalam menubuhkan dulu, termasuk Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dia sekretari, dia yang mengatur, dia yang menguruskan bagaimana logo dan sebagainya. Dia tidak ada bersatu sekarang. Jadi kalau kita pergi detail ke situ, maka sudah tentulah Bersatu sekarang tak ada hak pemilikan daripada sudut itu berseorangan. Jadi milik bersama. Sebab tu nak move forward kena bincang bersama ke depan, kan? Apa rujukannya? Rujuk perlembagaan. Milik 4. Tengok apa yang ada dalam perlembagaan. Tak boleh nak kata ini parti saya yang tubuh. Tak boleh. Kalau dia tubuh dulu baru invite orang lain, boleh. Tapi di tubuh tu dah memang bersama 3 parti. Satu dah keluar, tinggal 2. Ya. Dalam 2 ni pula, yang satu tu separuh dia keluar juga. Jadi ini semua nak kena tengok. Tapi penting diberikan penjelasan supaya tidak ada kesamaran. Saya menjangkakan, ini jangkaan saya lah, yang ada masalah ada antara PAS dengan Bersatu, ataupun PAS dengan sebahagian daripada Bersatu. Ya. Cuba tengok semalam satu perkara aneh berlaku. Ahli Parlimen Bersatu menuntut supaya Bersatu meninggalkan PM. Dia ahli Parlimen Bersatu. Bukan PAS tuntut supaya Bersatu keluar. Betul. Ahli Parlimen Bersatu 13 orang tanda tangan satu petition minta Bersatu keluar daripada PN. Atau kalau tak keluar, menanggung risiko dikeluarkan. Siapa yang kata? Ahli Bersatu. Itu kerana dia ada masalah di dalam itu. Kita dalam PAS, kita tak kata siapa patut keluar, siapa akan dikeluarkan. Kita kena berunding dulu. Kita kena berunding dengan MIPP, kita kena berunding dengan Gerakan, kita nak tanya dia apa pendirian dia, apa nasihat dia. Kenapa? Kerana kita kena hormat semua ahli. Semua ahli, tak kira parti besar, parti kecil, bila duduk dalam coalition, semua ada hak yang sama. Jadi kita kena hormat MIPP. Kita kena hormat kepada Gerakan. Tak bolehlah kita, kerana kita mungkin bekas pengurusi ke ataupun pengurusi, kita jalan seorang, tak boleh. Kalau kita nakkan hayat kerjasama tu lama. Jadi kalau ditanya saya, siapa pemilik? Pemiliknya 4. Siapa dia? Bersatu, PAS, MIPP, Gerakan.